Pernah tak korang terfikir berapa banyak YouTube bayar untuk sebuah short di YouTube? Dalam video kali ini, saya akan bongkarkan secara terbuka berapa banyak YouTube bayar untuk sebuah short di YouTube. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe kalau korang mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Mula-mula kita akan pilih short view yang paling tinggi dalam channel saya. Kita pergi ke bahagian popular. Kita pilih short yang ada 3.2 juta ini. Kita tekan analitik. Untuk short ini, view dari Malaysia adalah 96%. Kita scroll ke bawah, go to YouTube Studio. Kita pilih revenue. Untuk short 3.2 juta ini, YouTube bayar sebanyak RM470. Mesti korang terkejut kan? Dengan satu short je boleh dapat sebanyak ini. Tapi untuk mendapatkan view sebanyak ini, ada beberapa faktor. Itu saya akan kupas kemudian. Jadi, macam mana dengan pengiraan bayaran ini? Kita kena lihat di bahagian RPM. YouTube bayar untuk 1000 view adalah sebanyak 15 sen. Jadi, 3.2 juta view bahagi 1000, maka kita akan dapat 3200. Kemudian darab 15 sen, maka dapatlah RM480. Sama tak dengan nilai di atas? Hampir tepat kan? Mesti ada antara korang akan tanya, macam mana dengan short yang lain? Okey, kita akan pilih satu lagi short. Kita pilih short view yang tak berapa tinggi. Korang jangan ke mana-mana sebab di akhir video ini akan ada plot twist yang korang tak jangka. Kita pilih short view 20k ini. Kita tengok berapa yang saya dapat. Untuk short 20k ini, YouTube bayar sebanyak RM2.89. RPM untuk short ini adalah sebanyak 14 sen. Jadi tak adalah banyak mana YouTube bayar untuk short melainkan short kita viral. Jadi, apa yang menentukan short kita viral? Kunci utama di sini adalah peratus memilih untuk menonton yang tinggi. Kemudian didorong oleh retention yang tinggi. Retention ini bermaksud peratus orang yang melihat video kita dari mula sampai habis. Ada banyak lagi sebab lain yang mendorong short kita viral seperti YouTube recommendation, watch time yang tinggi, komen, share dan like. Kalau kita berjaya capai dua elemen pertama ini, potensi short kita untuk viral adalah tinggi. Tapi macam mana pula dengan plot twist yang saya maksudkan? Pada 31 Mac 2025, YouTube telah memperkenalkan engage view untuk short. Apa yang dimaksudkan di sini? Untuk mudah faham, YouTube akan bayar kalau penonton memilih untuk menonton short kita. Kita ambil contoh short saya pada bulan April. Kita pilih short 38k ini. Kemudian kita pilih engagement. Dari sini kita boleh nampak engage view adalah sebanyak 19k. Jadi YouTube akan bayar mengikut engage view ini, bukan lagi view 38k yang ditunjukkan. Untuk short ini, saya dapat RM3.05. Berbezakan dengan short 20k tadi di mana saya dapat RM2.89. Untuk sistem baru ini, penonton tak dapat lihat berapa banyak engage view sesebuah short. Angka yang dipaparkan pada short adalah berapa banyak penonton yang melihat short, termasuklah mereka yang memilih untuk tidak melihat short tersebut. Walaupun YouTube menyatakan ia tidak mempengaruhi revenue content creator, tapi ia sebenarnya mengurangkan pendapatan yang diperolehi berbanding sebelum ini. Langit tak selalu cerah, hidup tak selalu indah. Jadi, selepas melihat video ini, adakah korang mempunyai impian untuk membuka channel di YouTube? Jangan lupa like dan komen di bawah.